guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to our channel Simon TV. Ya. So hari ni kita nak pergi membeli belah sebab esok kita orang nak menjamu family sebelah wife, mama tua. Sebab apa? Sebab hari tu adik ipar dia ada mention lah, dia nakkan. Sekejap, sebelum tu kita nak beli waffle dulu. Libah hari tu dia ada mention dia nak ayam gepuk. And then rasanya kalau nak ajak family belah aku macam tak sesuai, benda tu kan pedas. Kita ramai budak-budak lah. So kita organize makan-makan untuk sebelah family isteri bos dulu. Nanti belah bos Aiman kita ajak kemudian hari lain. Okay, kita punya menu esok ialah ayam gepuk lah. Ayam gepuk saja. Dan mungkin ada beli buah-buah macam tu lah. Kita nak organize untuk petang. Siap. Petang dan juga dinner sekali lah kan. So kita dah ada buat list. Dia tengok list dia. So ni kita punya list. Target kita bawah RM90 List ni juga untuk barang dapur lah. Tempat shopping kita memilih Maidin hari ni. RM5 ada yang celio ke tu. Kita berada di Maidin Semenyih. Makan-makan dulu, memerlukan tenaga. Tengok surrounding Maidin ni. Macam ni lah. Sendu, tak ramai sangat ada orang, tapi cukup lah kelengkapan ada di sini. Okay, kita ada 13 item. Nanti lah. Stand banyak lagi masa. Oh, ni kau masih lah. Saraya Maidin. Yang pertama. Okay, barang pertama ni untuk top up rumah lah. Apakah? Alia tua. Itu kunyit. Alia muda yang kuas hujung sekali. Kita suka air. Timun kita pilih timun Jepun. Sedap lah timun Jepun. Boleh. Ayam gepuk, so kita pilih whole leg 15.5 per kg. Dua. Nice. Timbang dulu. Oh, lagi ringan. Ya, bos. Vlog. Thank you. Okay, bye-bye sikit. Semestinya memerlukan bantuan suami sekali guys. Pulau biji je lah. Semestinya bawang pula. Bawang merah nombor 5 tu. Next ialah kangkung. Nak buat kangkung goreng. Biasalah kita dah pergi pukul berapa ni? Pukul 9. Memang dapat yang layu-layu lah. Ataupun Man boleh datang esok? Yalah. Ni lah ni okey. Okay. Bawa macam tu yang terbaik. Okay lah tu. Berapa 7 je ke? Okay guys, kita menyedihkan. Tempe habis. Betul. Tipis nak dapat. So, kalau bukan malam ni pun esok dia dapat kot. Tengok list. List. Ayam dah. Beras belum. Tempe, kangkung, bawang, cili merah, cili padi, kacang gacus. Kacang gacus lah guys. Dia kita ni tak payahlah kau dah ada ketumbuk. Tanggung kari dah. Sos cili mayonis. Cili mayonis. Kacang gacus. Beras. Okay. Section ni dah habis dah. Jom kita stay. Main rasa.
Korang selalu beli jenama apa Kita orang selalu Jom try. Macam tanah tak ada. Macam tanah yang tadi Kita orang mencari benda ni dari sana sampai sana. Depan ni je guys. Depan ni je guys. Tepat-tepat. Boleh chili, barang las, mayonis. Jenama ni sedap ke? Kita try lah. Komen-komen sikit. Beritahu jenama apa yang korang suka. Ayam cek, beras cek, tahu cek, tempe habis, tempe esok, kangkung, bawang cek. Kentang, daun kari, cek, mantap. Andis, adakah bawah RM90? Kita tengok. Jom. Kita pergi. Kena jaga dia ni, kita kena jaga dia. Korang macam mana korang jaga wife korang ni daripada mata dia madilau beri apa tu? Tangan dia. Ambil. Tapi kalau wife dah minta kita bagilah kan. Oh ni lah. Sayang. Fanta. Ni kita nak buat air gepus. Ni mungkin ada yang tak tahan kepedasan. Okay, kita ambil Zeppel dengan buah-buahan. Wow. Kalau baby nak buah-buahan je lah. Itu memang nak beli kot. Ada benda yang menyedihkan. Wife tak sempat menghabiskan mai kasih tu. Kita dah masuk 2 hari bulan 1. Mai kasih sampai 31 je. Ada balance dalam RM30 lah itu. Berapa ni? Bawah 90 tak? Mari kita lihat. Lebih ni. Itu sebelah tak terus. Ambil kat kredit lah. Pulang. Kita berjaya tak bawah RM90? Berjaya ke tak guys? Hampir lah. Hampir. 111. RM20 tu tak hampir lah, tapi tak apa. Lah, lagi pun kita tambah lain. Tak ada lain. So kita berjaya lah. Tapi tak apa, sebab ini adalah untuk sedekah kan, dia panggil kan, bagi family makan. So semestinya Allah akan balas balik, InsyaAllah. So sekarang kita pulang. Kita jumpa esok dengan aktiviti masak-masak ayam gepus. Perak semalaman. Ayam ada 8. Perjalanan ayam gepuk kami. So tadi aku dah potong tempe. Banyak lah sebab aku peminat tempe. Tu kacang gajus. Tadi dah bakar sikit sebelum nak tumbuk. Tambah sikit sebab ada video kat TikTok cakap tambah dengan kacang tanah pun nice juga. Tambah sikit lah. Tu ni ayam kita rebus dulu sebelum goreng. Ni dah perak dari semalam. Sur. Apa lagi nak ditunjuk Oh, by the way, untuk kita orang punya makan-makan ni, isteri siap buat poster ni, powered by Gemini. Ni macam aku tunjuk dekat skrin sekarang ni. Sangat kerajinan lah isteri kan. Nasi, beras. Yang penting ada ni, logo ni. Logo Man City. Saya nak pusing. Peace. Nampak tak ayun tu? Nama ayun siapa? Ayun Usha. Ayun Usha? Okay. Hari ni chef kita tengah goreng tempe crispy. Bab goreng memang suami lah, saya tak nak risau. Dia panas ni. Masak sikit. Ni kita punya kacang. Kita campur apa? Kacang gajus campur kacang tanah. Tunjuk kat mama. Elok-elok. Sini. Kan dah.
pegang kamera tu. Pegang lens tu. Macam ni je. Ayah macam ni je. Tak mama. Ini nyawa. Tak mau awak ingat apa? Cepat cakap. Ayah. Dah, cepat. Okey, jadi bomba macam mana? Ayah nak dia bomba. Ambil. Oh, kalau air dia macam mana? Ini. Okay guys, tempein. Oh, tahu. Tempe pula, tahu dah. Tempe tu dah. Ini buah tau. Peace. Ayah nak. Jangan. Peace je. Kalau pegang, jangan pegang ni. Ni namanya masuk mulut. Tak lah. Cuci tidur. Dan telah diletakkan sebagai pulau terindah di dunia. Sebenarnya dalam lautan yang Sedap. Berapa bintang? Daripada 5? Daripada 5. Ha. 5/5. Oh. Full. Full Anggur apa? Sedap. Boleh buat bisnes lah. Padu lah. Lena. Tengok muka dia dekat belakang. Happy birthday to Harley. Happy birthday to you. Tamat. Ni kenapa ni? Ni nak pergi, aku nak makan buffet. Kenapa? Berapa bintang? Baru nak rasa. 10 lah, 10. Oi, Dina. Tak malu. Tak malu lah. Tak boleh balik. Tak malu. Sekarang pukul 8.40. Lepas makan, kita dah jamu tetamu semua tadi. Kita nak pergi jalan lah dekat Stadium Kajang. Ada food fest. Tapi bukan nak beli lah, just nak jalan-jalan kan. Makan lemak, enjoy the moment bersama family. Okay, jom lah kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Dina. Oh ya. Tengok tu. Biskit. Kita tengah menunggu Ayan Musa habis main bomba dia. Terima kasih kepada Ayung Belanja. Jom kita tengok tu. So dengan Mayung melayan anak buahnya. So food fest ni tak macam food fest tempat lain. Bukannya artis sangat lah. So nice lah. Tak adalah ramai sangat. Nak bomba. Air saya ayun tak? Ayah. Cium sikit. Fish.
Habibi fil Medina. Nanti kau menangis semua duduk. Hari kita belum berakhir. Kita nak pergi minum-minum kopi di kedai Tom Yam mana-mana. Nyam ke? Ni abang banyak makan. Abang makan apa tu? Tunjuk. Dan kuku. Tunjuklah abang Mana makan apa. kopok lekor? Oi. Tunjuk tu, ambil dalam plastik. Ayah. Semua masih steady, belum mengantuk lagi. Ayah. Ini nak. Mak dah ngantuk ke? Sekarang kau apa ni? Lewat dah. Ayah nak. Tak ada. Ayah. Ayah nak cek kuku tak. Dia Memang hebat. dia tiap muka dia. Ini tak. Okey, memang sedap. Tunjuk rambut baru. Minyak. Tangan kotor lah. Dah kotor ya. Yakin. Dina. Tu, tunjuk Dina. Bagi apa? Lawak. Ayah. Apa tangan mu dia? Oh. Tu tak nampak apa? Ni mama, papa. Apa? Papa, bagi papa. Apa Yen? Saya. Dengan ke apa? Bagi mama. Mama. Kasih. Adik. Baju mana? Macam mana? Acu. Acun. Jangan pegang. Okay, jom. Bye. Okay, kita nak balik dah. Ni part terakhir. ML. Jumpa di Melaka nanti. Wah. Salah. Bye, Yen. Bye. Bulan Serejap. Bulan Serejap bulan penuh, guys. Okay, alhamdulillah settle untuk hari ni. Itu saja untuk vlog kali ni. Terima kasih dah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share. Komen lah apa-apa yang perlu di-improve kan. Bye guys. Assalamualaikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil.